Kalau sekarang ni korang tengah berusaha untuk membina kehidupan yang lebih baik, untuk membina impian untuk mencapai matlamat, tapi korang dah tak sabar-sabar nak capai matlamat tu. Korang asyik memikirkan bilalah nak capai. So, kalau korang berfikiran macam tu, korang hanya memikirkan tentang hasil. Korang tak belajar melalui proses. Korang tak fokus kepada proses untuk berjaya tu. So, kalau korang betul-betul nak jadi seorang yang berjaya dalam hidup ni, korang kena fokus kepada proses. Dalam proses ni ada banyak benda yang kita boleh belajar. Ada benda baik yang kita boleh belajar, ada kesilapan-kesilapan yang kita boleh belajar dan elakkan. Jangan terlampau fokus pada hasil, sebab hasil tu adalah benda yang kita tak boleh kawal. Tapi kita boleh kawal tindakan-tindakan kita. Kita boleh kawal macam mana kita nak respon kepada situasi yang kita sedang alami sekarang. So, fokus kepada proses belajar tentang apa cabaran-cabaran, apa lesson, apa pengajaran sepanjang perjalanan untuk capai sesuatu impian ataupun matlamat tu.